Jasad pendaki yang ditemukan meninggal dunia di puncak Gunung Liang, Tanjung Malim dan dibawa turun menggunakan helikopter. Aku geram lah. Sekarang ni dah macam-macam kes hilang nyawa. Aku yakin arwah sedang menunggu bantuan tiba sebelum dia menghembus nafas terakhir. Sampai hati kawan-kawan tinggalkan arwah seorang diri dalam kesakitan. Itu kawan ke musibat? Hiking sebenar mengajar erti setia kawan, bukan tinggalkan kawan. Salam takziah buat keluarga arwah Mustaqim Bir Mansur. Dekat sana arwah tidak sakit. Dunia dan gunung di syurga Firdaus serta sekelilingnya lagi indah daripada dunia yang ada sekarang. Dan jangan lupa juga saudara kita di Gaza. Kedai Emas Seri Semantan akan anjurkan malam untukmu Gaza di Cawangan Jengka pada 24 Oktober. Kita juga akan bersama Heliza Helmi dan Hazwani Helmi dan Cawangan Prasmia Jengka. Kedai Emas Seri Semantan pada 25 Oktober. Promosi besar-besaran selama 3 hari dan pada malam itu juga akan mengadakan Malam Budaya Pantai Timur. Kepada yang tengok video ini, semua dijemput hadir. Kedai Emas Seri Semantan mahukan keadilan.